Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara-saudari. Saya minta maaf, meja saya bersepah. Memang banyak, agak busy, minggu yang agak busy buat saya dan tim Demi Negara. Dan video ini saudara-saudari adalah video di mana saya dengan rendah diri, tim Demi Negara dengan rendah diri ingin menyeru sahabat-sahabat Demi Negara, memohon sahabat-sahabat Demi Negara untuk turut sama membantu tim Demi Negara dalam menyelesaikan isu rumah jagaan Kapetra. Rumah jagaan Kapetra ni saudara-saudari menempatkan 14 orang ayah-ayah yang kebanyakan majoriti itu tidak boleh mengurus diri. Dan rumah jagaan Kapetra bukanlah rumah untuk profit, ianya adalah rumah kebajikan. Tim Demi Negara dah banyak membantu. Tahun lepas kita bantu macam-macam, termasuklah bayar 4 bulan sewa. Saya bawakan lembaga zakat Selangor untuk membantu, tetapi mereka bantu lembaga zakat Selangor tetapi tidak mencukupi. Dan sekarang ni saudara-saudari, rumah Kapetra ni berhadapan dengan pengusiran kerana tahun ini mereka tidak mampu membayar sewa. Baru-baru ini atas ihsan sahabat-sahabat Demi Negara, kami mampu membayar 1 bulan sewa untuk rumah Kapetra. Dan masih ada beberapa bulan tertunggak, bil tertunggak, lampin habis terus saudara-saudari, gel mandi dah nak habis. Dan amat menyedihkan sekali, kita tidak boleh biarkan rumah ini ditutup. Kerana untuk pengetahuan saudara-saudari, sejak tahun 2023 dah banyak rumah-rumah kebajikan yang kebajikan untuk orang tua-tua yang tak boleh urus diri ni ditutup. Kapetra ni antara yang tinggal. Jadi saya minta sangat dengan saudara-saudari untuk bantu saya membantu Kapetra ni. Dan saya dan tim sebenarnya sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari jalan penyelesaian jangka panjang untuk rumah Kapetra ini. Kami sedang berusaha dan insya-Allah harap-harapnya hujung tahun ini kami dapat cari jalan penyelesaian untuk Kapetra. So video ni agak panjang, saudara-saudari boleh tengok sendiri video ni. Saya akan tunjuk sikit temu bual saya dengan Puan Salmah, salah seorang yang caretaker rumah ni. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menyumbang sedikit sebanyak untuk rumah Kapetra. Saya minta maaf bagi pihak tim Demi Negara jika kami menyusahkan, tetapi saya tahu ada di kalangan sahabat-sahabat Demi Negara yang memang sudi membantu sedikit-sedikit. Sebab itulah saya perlu muat naik video ini. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah yang boleh membalas jasa baik anda semua. Dan kalau ada apa-apa, sila hubungi kami. Terima kasih. So memang kita kena cari penyelesaian jangka panjang kan? Yeah. Saya ingat tahun lepas kita ada bagi 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan sewa kan? Kita bayar straight pada landlord. Masa tu saya ingat. Yeah, kita bayar straight pada landlord, sewa. And then lepas tu utilities kita bayar straight pada TNB, pada apa ni semua, Syabas. Lepas tu yang kita bawa zakat tu, zakat bayar 3 bulan. 3 bulan kan? Sebab dia one off saja kan? One off. Lepas tu yang mohon zakat ni, yang dapat dia dapat 800 je sebulan 800 kan? 800 sebulan. Tiga orang untuk dapat 800. Seorang 800 mana? Seorang 800. Dapat kat sini dapat 3 orang aja. So, yang tu pun kami tak cukup. Setiap bulan kita nak beli pampers, makanan harian, macam-macam lagi. So sekarang yang tertinggal macam sewa rumah, bil api, bil air semua tertinggal. 3 bulan, 4 bulan. Ya. Ya. Sebab biasa macam pagi tadi kita bercakap kan bagaimana kan, sebab dah nak masuk 4 bulan balik kan. Ya, betul. Saya difahamkan rupanya you all nak ada cuba meniaga tahun lepas. Ya, betul. Tapi tak lepas juga sebab kita tak ada lesen kata MPKJ. Diorang kata tak boleh meniaga kat sini lagi. So semua tertinggal macam gitu je, tak boleh meniaga. Masa tu cuba jual char kway teow kan. Ya, betul. Orang kadang tak tahu, yang orang ingatkan kita pemalas kan. Saya minta maaf sebenarnya sebab saya sepatutnya dan tim Demi Negara sepatutnya berada dekat sini lebih untuk ambil lebih maklum. Saya minta maaf. Saya tengok saya minta maaf. Kan? Sepatutnya saya tanya lebih, saya macam assume mungkin okey kot. Bila dapat tahu macam ni, saya pun rasa macam, tapi tak apalah, kita cuba usaha kan. Baik je. Tapi usaha ni kena kan. Saya sebenarnya hutang budi dengan Kapetra, jaga Pakcik Yaakob, arwah Pakcik Yaakob dengan baik.
jaga Abang Razali dengan baik kan. Ya, betul. Ramai yang dijaga kat sini, ayah-ayah ni kan. Saya pun mengucapkan terima kasih untuk Encik Aidil sebab banyak support dengan tim Demi Negara. Banyak support kami. Saya sebenarnya kan, ramai orang tak tahu orang ingat semua rumah perlindungan ni dibantu ni. Sebenarnya Kapitra tak dapat apa-apa. Tak ada, memang tak ada. Memang tak ada siapa yang bantu daripada JKM ke mana-mana, tak ada. Cuma kita dapat duit zakat dah je seorang 800. Untuk tiga orang untuk tu. 3 orang. Untuk 3 orang. So saudara-saudari, sebenarnya masa saya bawa zakat kemari, dan kita dapatlah selesaikan 3 bulan one off. And then lepas tu yang mana-mana patut pergi untuk dapatkan zakat tu, diorang nak kena dapat tunggu doktor punya appointment. Kan? Tunggu berapa bulan. Lepas tu sebulan lebih. Kalau kita untuk surat tu keluar, nak tunggu appointment jumpa doktor lagi. Lagi sebulan. Jadi Tambah lagi. tunggu beberapa bulan baru dapat. Lepas tu tak sempat sampai orang meninggal. Betul. Tak sempat sampai orang meninggal. Lepas tu diorang ni ada patient sekarang kanser otak. Kanser otak yang terlantak macam gitu. Banyak. Ada yang backsaw dekat belakang. Lepas tu ada yang usus keluar. Macam-macam kes. Betul. Diorang ni saudara-saudari, Kapitra ni adalah salah satu rumah yang sangat genuine yang saya dah jumpa tau sebenarnya. Ada beberapa rumah yang sangat genuine yang saya dah jumpa. Dan saya tahu bagaimana keadaan mereka, keadaan kewangan mereka saya tahu kan. Kalau boleh tu, kalau saya boleh buat lebih dan tim Demi Negara boleh buat lebih, kami buat lebih. Tetapi itulah saya pun cerita dengan Puan Salma dan juga Encik Adam, bagaimana saya ada attempt untuk buka restoran supaya boleh dapat income kan, untuk bayar at least dapat bayar sewa dia orang, bayar utilities and all that lah kan. So kita tengah cubalah, sebenarnya kita nak cuba. Jadi saya masih ingat lah daripada kali pertama kita jumpa kan, tempat ni Kak Dayang Kuintan yang kenalkan pada saya. Ya, betul. Dayang Kuintan. Dayang Kuintan yang kenalkan. Dah dekat 2 tahun. Ya, lebih daripada setahun lah. Saya rasa dah setahun setengah at least ya. Dah masuk 2 tahun dah. Dah masuk 2 tahun dah. Macam-macam lah juga kita buat untuk rumah ni. Kita tukar katil. Kita sediakan macam banyak benda lah kita sediakan juga. Sebab kita nak tengok diorang, setengah orang saudara-saudari, kalau orang tanya kan, kau dah tahu susah, kenapa nak buat benda macam ni? Memang benda ni dah tak boleh tinggalkan sebab saya dah buka pusat ni, saya nak jaga orang-orang kat sini. Saya tak boleh tinggalkan macam gitu je. Mana dia nak pergi? Kalau saya dah tinggalkan, mana dia nak pergi? Tak ada orang nak jaga sebab anak sendiri hantar macam gitu je kat depan rumah, lari macam gitu. Habis saya nak hantar kat mana lagi? Masa buka ini pun bukannya dirancang sangat kan. Betul. Buka sebab ada orang yang sebab Puan Salma sendiri ada caregiver sebelum ni kan, betul tak? Ya, betul. So kau bayangkan jenis-jenis macam mana tau yang tinggalkan bapak dia dekat luar, lepas tu diorang belah. Kan? Sian lah diorang ni. Tak ada orang nak ke mana saudara-saudari, sebab itulah saya cakap, tak ada tempat nak pergi. So Sampai bapak sendiri meninggal dunia pun diorang tak nak datang. Kita lah uruskan semua sampai kebumikan. sekarang nak kebumikan pun kau tak pakai duit. Ya, Kebumikan betul. pun pakai duit kan. Semua duit. Diorang ni kan, korang tahu tak macam mana diorang bawa orang tua-tua ni. Tengok, sedih. Diorang cakap dengan saya, Encik Aidil, kalau ada duit sikit bolehlah kita carikan second hand kereta pun tak apa. Korang tengok sendiri. Naik Azia, saudara-saudari. Nampak Azia. Azia. Diorang naik Azia. Saya ni satu tanggungjawab sebenarnya. Satu tanggungjawab untuk buat lebih baik. Kan? Tapi saya kagum lah dengan pasangan suami isteri ni. Saya kagum. Saya ingat lagi masa saya beritahu dengan dia kan, kita dah bayar sewa rumah. Dia menangis lagi tu. Betul.
Betul apa yang Cik Aidil cakap ni memang betul. Sebab tahun lepas Cik Aidil yang bayar sewa rumah 4 bulan, zakat bayar 3 bulan. Itulah saya kata kadang-kadang saudara-saudari anda kena faham tau. Bila saya kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, inilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya beberapa bulan kebelakangan ni memang agak jarang agak jarang sikit lah saya ambil maklum terlampau dekat. Saya tahu apa yang diorang lalui, dan saya tahu, saya pun tak nak beritahu dengan diorang dahululah yang kita ni nak buat projek untuk meniaga supaya boleh bantu diorang. Tapi itulah, ambil masa kan. Dan akhirnya hari ni kita di sini, kita nak cari penyelesaian jangka pendek, saudara-saudari. Kita nak pastikan rumah ini beroperasi, pusat jagaan ini beroperasi, dan fikirkan penyelesaian jangka panjang lah. So saya harap dapat dibuat lah benda ni. Saya harap dapat dibuat. Okay? Tapi jangan patah semangat, insyaAllah. Kita cuba. InsyaAllah. Kita percaya Allah tu ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Right. Tutup. Check.